طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك ويسر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. الحمد لله رب العالمين. طيب أوكي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف حالكم جميعا؟ kabar semua؟ أنا مسرور دائما يعني بلقائكم. كل مرة يعني نلتقي عبر يعني إنترنت. هكذا نحن نتعلم في أيام تكنولوجية، صحيح؟ يعني قنوات التعليمية ما شاء الله شتى، kan channel-channel saluran-saluran nak belajar mengajar ni banyak sekarang. إذا نحن نغتنم هذه الفرص, kita grab lah peluang-peluang yang ada. Mungkin dulu susah nak menuntut ilmu, kena mengembara. يجب علينا أن نسافر شهور أحيانا سنوات ثم رجعنا أصبح يعني مثلا نعم علماء قدماء كما عرفنا. Okey, biduni tadayyan al-waqt, tanpa kita panjangkan cerita, kita nak teruskan dengan kita punya perbincangan kita lah. Okey, pada pertemuan yang lepas kita bincang tentang alamatul ta'nis fil isim wal fi'il. Arafna insyaallah alamatul isim, alamatul ta'nis fil isim wa alamatul ta'nis fil fi'il. أن نعيد النظر أو يجب علينا أن نراجع. kita mestilah ulang kaji baru kita ingat. Okay, نحن ما زلنا في المجلد الثاني يعني من كتاب النحو واضح. Kita masih lagi dalam jilid kedua. Ni pun dah nak habis juga ni kan, sekejap je ni kan. Okay, في هذه الليلة نأخذ الموضوع الجديد كما في أمامكم، يعني النكرة والمعرفة. Okay, النكرة والمعرفة kita selalu dengar. كيف نفهم؟ Okey, kita sebagai an-nakirah, yani sebagai satu yang umum, alal wajhil umum, ataupun ghairu ma'ruf, satu yang tidak dikenali. Kita cakap benda tu dia akan umum lah. Contohnya kita doakan orang jazakallahu khairan, kan? Kita cakap dalam bentuk nakirah. Jadi baik kat sini adalah sesuatu yang umum. Maksudnya sesuatu yang tidak ketahui. Maksudnya kita doakan orang tu kebaikan apa yang Allah nak bagi nanti. Jadi kita doa macam tu, kebaikan yang dari minkul jawanib lah. Kita doakan sesuatu yang baik dari setiap, dari mana-mana pintu kebaikan. Macam tu. Itu maksud nakirah. Dan ma'rifah pula adalah sesuatu yang khusus dan dia dikenali. Boleh kata sebagai mungkin isim alam ke, kata nama orang ke, itu semua ma'rifah. Okey. Okey, معنا أخي فكري. Okey. تفضل. ممكن أنا أدعوك لقراءة أمثلة. boleh ni kita teruskan dengan contoh dulu. Okey, تفضل. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. في الدرج كتاب سقط منزل في شارعين سأل رجل عن والدي ركب صديقي جوادا عاقب المدرس تلميذا مزق محمد ورقة. Hasbuk, barakallahu fiik. Okey. Dia apa maksud ayat pertama ni? Jumlah ula fi durji kitabun. Apa makna darji? Durj ni macam laci lah, laci, drawer. Okey, jadi apa maksud ayat ni?
Ini jumlah apa? Kita kenal pasti ni ayat jumlah apa? Yang ni jumlah ismiyah. Okey, dalam isim dia ada dua rukun dia. Okey. Mubtada dan khabar. Mubtada wa Okey. khabar. Okey, aina al-mubtada wa aina al-khabar? Aina. Mubtada fi akhiril jumlah yakni kitabun. Wa fi Mubtada. Okey, sebab apa ayat ni dia mula dengan syibhi jumlah, jar majrur. Kan? Oh ya. Jadi bila dia jar majrur kita tak boleh panggil dia mubtada, khata. Kan? Dia Mubtada muakhar ya Syaina. Naam sahih. Dia dipanggil sebagai mubtada muakhar. Mubtada mana tadi mubtada mubtada muakhar terpadamlah. Ini adalah pada tempat khabar. Khabar yang diawalkan. Khabar muqaddam. Mungkin yang lain pernah dengar ke tak pastilah muqaddam yang bukan muqaddam jahama iqra 1 iqra 2 iqra 6 muqaddam. Dulu saya pun belajar muqaddam. Mungkin maksud muqaddam tu sesuatu yang didahulukan. Itu jahama tu lah. Kan teknik Al-Baghdadi ke tak kisah, tu adalah sesuatu yang didahului. Barulah masuk Al-Quran. Tu panggil muqaddam. Kita dah cakap Arab dah dulu, lama dah. Okey, jadi ini khabarnya dan ini sudah terbaca dalam mubtada. Mubtada dalam bentuk nakirah ke ma'rifah kita akan bincang nanti. Kita faham dulu dalam sebuah laci tu ada buku lah, ada sebuah buku. Kan, okey. Kemudian saqata manzilun fi syari'ana. Apa tu saqata? Saqata ni jatuh sebenarnya. Jatuh, kalau rumah, konteks rumah dia tak jadi jatuh, dia akan roboh lah. Oh, roboh. Rumah roboh lah. Okey. Nak kata rumah itu kan atau sebuah rumah? Sebuah rumah sebab dia nakirah kan, manzilun. Okey, sebab kita ceritalah siap nakirah ni bentuk yang macam mana. Senang faham adalah dia tidak ada alif lam. Itu asas dia. Jadi ni kita pun tak ada alif lam, mubtada yang tidak ada alif lam, maka kalau macam ni di dalam sebuah laci, di dalam laci itu. Sebab bila kita ada alif lam ni kita akan terjemah itu ataupun the. Inside the drawer, maksudnya drawer itu is known, dikenal pasti. Tetapi kitabun ni unknown. Dia sebab tak ada alif lam. Jadi drawer ni dia ada alif lam, maka dia adalah ma'rifah. Pada terjemahan pun akan efek, akan terkesan. Maksudnya di dalam laci itu ada sebuah buku. Okey, soalan. Jadi faham ayat yang penting kita faham dulu. Di dalam laci itu ada sebuah buku yang tak dikenal pasti. Adalah sebuah buku dalam tu yang cuba buka tengok. Okey. Jadi kita pun dalam bentuk nakirah, betul? Soalan. Ya. Boleh tak kita jadikan kitabu ni kepada ma'rifah? Dia akan jadi kitabu. Boleh ke tak? Harus ke tak harus? Boleh. Dalam Arab dia haruslah, kan? Ya. Boleh. Tetapi terjemahan tu akan berubahlah. Dia tak jadi dalam sebuah laci itu ada sebuah buku, dia tak akan jadi macam tu. Dia akan jadi buku itu di dalam ataupun buku itu berada di dalam laci itu. Maksudnya buku itu tu buku yang dikenalilah. Betul tak? Jadi the book. Dia akan jadi buku, dia kan the book lah, yang macam tadi there is a book. Itulah beza, terdapat sebuah buku. Tapi ini pula terjemahan dia, buku itu berada di dalam laci tersebut. Itu terjemahan dia. Tapi kat sini dia nak menceritakan ada sesuatu benda berada di dalam sesuatu tempat, pada suatu tempat. Jadi itu sebab dia guna nakirah. Berfungsi tak penting tak nakirah?
penting lah. Kadang-kadang kita nak guna ni sebab ditujukan pada benda yang tidak dikenal pasti, bukan yang dimaksudkan secara khusus, secara umum. Jadi kita guna nakirah lah. Tengok yang kedua, kita tak boleh kata rumah itu telah roboh di jalan kita. Mungkin di hujung jalan tu, kan? Tapi kat sini, dia akan bermaksud terdapat sebuah rumah telah roboh. Tak tahu rumah siapa, betul? Jadi, dia bersifat umum, tidak dikenali. Begitu juga yang ketiga, sa'ala rajulun. Okey, ini fi'il, ini fa'il. Betul? Jar majrur. Sa'ala rajulun sama fi'il, fa'il. Fa'il kena marfu' bil dhammah. Okey, kenapa dia tanwin? Limadha nakirah? Limadha al-kalimah ala syakli nakirah? Lianna yani la yakhtassu bi syakhsin ma. Dia tidak dikhususkan dengan sesiapa. Walakin ala wajhil umum, secara umum. Jadi bermaksud seorang lelaki toh mana-mana tiba datang bertanyakan an walidi, datang tanya pasal bapa saya. Kan? Jadi benda tu misteri, gharib, syakhsun gharibun, kan? So yang tak dikenali. Begitu juga yang keempat. Rakiba sadiqi jawadan. Apa maksud dia? Rakiba, kawan saya. Kawan saya telah naik. Jawadan. Jawadan tu apa? Jawadan tu apa? Jawadan ni dia macam kuda lah. Oh. Mungkin kuda yang terbaik kan, Jaid lebih kurang kan, Jaid, Jaudah, suatu yang ada kualiti lah, kuda yang terbaik gitulah. Kadang-kadang ni dia ada juga beza Jawad, satu lagi apa, kuda apa? Oh, Jawadan kuda lumba. Jadi kuda yang terbaik lah, kan? Kuda yang hebat lah. Jawadan. Dia ada kualiti. Dia yang baik, yang orang kata untuk, kalau macam hisan tu dia kuda biasalah, mungkin kuda jantan ke, kuda yang biasa-biasalah. Itu maksud dia. Dia bersifat umum. Kalau Jawadan ni mungkin kuda lumba gitulah. Jawadan. Okey, kemudian yang kelima aqab. Jadi Jawadan ni umum. Maksudnya kuda yang mana saya tak tahu, tapi kuda tu memang power gitulah. Kawan saya ni dia naik seekor kuda yang tak tahu yang mana satu, tapi Jawadan, yang laju, yang hebat gitulah maksud dia. Okey, yang kelima aqabal mudarrisu tilmizan. Guru tersebut telah menghukum seorang murid. Tak kenal nama murid tu apa. Jadi kita kena guna nakirah lah. Betul tak? Jangan setiap masa kita nak al-al je. Kita kena tahu juga penggunaan nakirah. Walaupun topiknya simple, tapi dia ada konteks, ada waktu untuk kita guna. Ikut apa yang kita maksudkan. Begitu juga yang terakhir, mazzaqa Muhammadun waraqatan. Nama maksud dia? Apa makna mazzaqa? Mazzaqa apa nama tu? Tamzik. Mumazzaq. Kalau kita nak kata alamak sirwali mumazzaq, alamak seluar saya terkoyak lah. Oh. Jadi mumazzaq yang dikoyak, dia adalah isim majhul. Apa? Isim maf'ul. Mumazzaqun. Dia kalau isim maf'ul, kalau isim fa'il mumazzik, mukabbir, gitu. Dalam daripada fi'il yang lebih 3 huruf lah. Biasa kalau isim fa'il, kalau wazan fa'ala, isim fa'il, kataba jadi katib. Betul? Betul. Kalau isim maf'ul dia kena jadi maktub. Isim maf'ul lah. Tapi kalau untuk yang 3 huruf macam ni, bukan 3 ni 4 lah kan. Dia mudha'af. Dia mazid bil tad'if. Ain tu ada 2, fa'ala, ain tu ada 2, fa'ala, ain tu ada 2. Jadi bila nak ubah kepada isim fa'il,
dia kena baris bawah mumazzik, yang mengoyakkan, yang mencarikan. Jadi kena faham bila nak guna mumazzik. Tapi kalau kita nak kata terkoyak, maksudnya yang dikoyakkan, kita kena guna isim maf'ul mumazzaq. Muqaddam. Dia kenapa kena ini isim fa'il ke isim maf'ul? Muqaddam, qaddama yuqaddimu muqaddama maf'ul. Isim maf'ul. Kalau isim fa'il muqaddim. Muqaddimah kan. Nak mempersembahkan, nak mengenalkan. Nak cakap tentang pengenalan, muqaddim lah. Tapi kalau nak didahulukan, sesuatu yang didahulukan muqaddam. Okey, jadi khabar yang didahulukan, muqaddam lah. Jadi isim fa'il. Macam saya sini, mubazzaq. Okey, mazzaqa Muhammadun waraqatan. Jadi Muhammad telah mengoyak apa? Dia koyak apa? Kertas Kertas. yang tidak kita ketahui. Dia koyak sehelai kertas. Kertas tu ala wajhil umum. Ala wajhil umum. Okey, nakirah. Okey. Ala wajhil umum. يلا نقرأ البحث. تفضل. إذا تأملنا كل اسم كل اسم من الأسماء dia mudah kan. من الأسماء التي في الجمل السابقة رأينا أن بعضها مثل كتاب ومنزل ورجل وجواد وتلميذ وورقة لا يدل على شيء معينا معروف صفات على شيء معين معروف لنا فكلمة معروف لنا فكلمة مثل كتاب مثل كتاب منزل ورجل وجواد وتلميذ ورقة. Itu macam lah. Okay. Fakilamatu kitabin masalan. فكلمة كتاب مثلا نفهم منها أي كتاب مفعول به أي كتاب لا كتابا خاصا. أيوة. وكذلك كلمة منزل لا تدل على منزل نعرفه. Dia jumlah sifah limanzil. Dia jumlah sifat. Teruskan. Bizatihi. Na'rifuhu ke na'rifuhu? Na'rifuhu. Maf'ul mudhari' kan. Na'rifuhu bidhatahu wa bidhatuhu wa bidhatihi wa kullasmin min hadhihi وكل اسم من هذا النوع يسمى نكرة. Okey, nafham awalan. Iza ta'ammalna, kalau kita perhatikan setiap isim, isim lepas. Okey, ini
adawatu syarti, ta'ammalna, fi'il fa'il, maf'ulun bih. Dah lah. Itu rukun lah. Ni pun maf'ulun bih ni kira tambahan dia ada sebab rukun fi'il fa'il je. Ini maf'ulun bih objeknya. Ini adalah penambah lah, maksudnya memanjangkan ayat. Ayat tu pendek je. Dia kata setiap isim ada isim-isim yang allati yang mana berada pada ayat yang lepas. Okey. Ru'aina kita mendapati, ni jawab dia. Kita mendapati setengah daripada isim-isim tu seperti kitab, manzil, rajulun, jawad, tilmiz, la yadullu ala syai'in mu'ayyan ma'rufin lana. Dia tak menunjuk pun kepada sesuatu yang tertentu yang dikenali oleh kita. Lana ni oleh kita. Bukan untuk je. La tu juga. Li itu juga masuk oleh. Fa kalimatu kitab, contohnya, dan perkataan kitab, masalan contohnya, kita faham daripada perkataan itu ayya kitab, mana-mana buku, la kitaban khasan, bukan buku yang tertentu, bukan buku yang khusus. Ayya ni maksud mana-mana lah, any book. Wa kadzalika, dan demikian juga perkataan kalimatu manzilin, perkataan manzil, rumah, tidak menunjukkan kepada rumah yang kita tahu secara ain dia, secara zat dia. Maksudnya kita tahu rumah tu umum. Ataupun wa tu atau mana saya? Ala tadullu ismi min hazin naw. Wa kullu ismin, dan setiap isim. Wa ni mungkin wa, dia panggil apa? Wa istinafiyah. La tadullu ala manzil. Mungkin ayat dia untuk ayat yang barulah. Dia panggil apa? Wa istinaf lil bayan. Wa istinafiyah kita panggil. Wa istinafiyah. Ayat selepas tu dia ayat yang barulah. Dan dia nak kata pula setiap isim daripada jenis ini dinamakan sebagai nakiratan. Wa kullu. Boleh kita cakap macam tu jugalah. Waw yang dia tak ataf kepada mana-mana, tapi selepas waw tu waw datangnya satu ayat yang barulah. Okey, jadi dinamakan sebagai nakirah. Nafsul makna. Fahimna insya-Allah? Okey, kamil al-faqrah. Tafadhal. Wa ba'dul asma'i fil jumalis sabiqati mathalud, mungkin naqul mithlu. mithlud durji. Durji, ayo. Durji wa syari'an wa syari'ani wa syari'ina wa walidai wa walidi wa sadiqi wal mudarrisi wa Muhammadin yadullu ala syai'in muayyanin na'rifuhu kullama dzukira amamana wala yakhtalatu la yakhtalitu fi dhihnina bi ghairihi ayo. wa kull ni dia ambil maf'ul wa kullu ismin maf'ul sani saya. Wa kullu min hazihi al-asma'i yusamma, mungkin macam ni juga. Wow istinafiyah. Wa istinafiyah. Wa kullu min hazihi al-asma'i yusamma ma'rifatan. Dan ni setiap isim ada isim. Okey, ahsanta, barakallahu fik. Okey, ayat dia kat sini, dan sebahagian daripada perkataan dalam ayat yang lepas seperti ad-durj, syari'ina, walidi, sadiqi, wal mudarris, Muhammad. Kita perhatikan, dia kata kat sini, yadullu ala syai'in mu'ayyan, dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, sesuatu yang ditentukan. Mu'ayyan, dia perkataan mim ain ya nun ni kita boleh baca
beberapa sebutan lah. Kita nak kata muayyan. Kalau muayyan dia ada sabdu, betul? Muayyan iaitu ayyana, menentukan. Ayyana juga menentukan, menjawatkan boleh juga. Yin tu, saya telah jawatan, dilantik jawatan. Tu ayyana, yu'ayinu, muayyan isim maf'ul, sesuatu yang ditentukan. Jadi perkataan itu adalah menunjukkan kepada sesuatu yang ditentukan. Kalau satu lagi perkataan, dia baca dalam perkataan mu'in. Mu'inun, isim fa'il. Kalau mu'ayyan daripada fi'il madhi ayyana, tapi kalau mu'in, fi'il madhi dia apa? A'ana. Apa maksud a'ana? Apa maksud a'ana? Membantu saya, nolong. Membantu. A'anakumullah, moga Allah membantu kamu. Jadi mu'in. Jadi bila kita jumpa perkataan ni, kita nak baca mu'ayyan ke mu'in, kita tengok konteks ayat tu. Itu cara dia. Kalau kat sini kita kalau maf'ul ni fa'il dia mu'inun. Ini adalah fa'il. Kalau isim ini isim fa'il. Kalau isim maf'ul mu'an. Mungkin mu'ana. Naam, mu'an. Okey, tapi kat sini kita kena baca dengan syai'in mu'ayyanin, sesuatu yang tertentulah, sesuatu yang ditentukan. Na'rifuhu, kita tahu benda tu, kullamu zukira, setiap kali disebut dia depan kita, kita punya otak kita punya minda kita tak celaru, la yakhtalitu, kita tak pening. Bila dia kata tu jalan rumah kita tu, kenal. Walidi, bapak saya kenal. Sadiqi, Muhammad kan, kenal. Mudaris, guru itu tu yang nampak yang pakai songkok tu contoh. Dan Muhammad tu. Jadi la yakhtalit fi zihnina bi ghairihi. Maksudnya kita tak pening-pening kan, maksudnya kita punya otak tu fahamlah. Tak bercampur, tak pening, tak tertanya-tanya yang mana satu. Okey, jadi itu adalah itulah dinamakan sebagai ma'rifah yang last kali ni. Kull ismin min hazil asma' yusamma ma'rifatan. Okey. Wal qawaid an-nakiratu ismun, an-nakirah ismun yadullu ala syai'in ghair muayyan. Itu je. Nakirah ni menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu, tidak dikenali, tidak ditentukan. Al-ma'rifah ismun yadullu ala syai'in muayyan. Khalas, habis cerita dia. Kan? Senang je cerita dia. Okey, nanti kita sambung pada topik yang lain, isim alam pula. Dia yang belakang-belakang ni mudahlah. Okey, jadi untuk topik nahu kita pada malam ni, naktafi bihadza qadar. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan yang lain. Kita sambung dengan kisah. Okey. Naam. Okey, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.